Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan B2 UPU 3222 Budaya Keusahawanan. Okey, baiklah, hari ini kami akan mengagihkan air mineral kepada warga-warga UPSI sempena dengan program kami Jom Minum Air. Jadi sekarang pukul berapa, Chris? 5 petang. Baik, jadi apa tunggu lagi? Let's go. Let's go. Bye. Okay, so hai semua. So ini adalah komuniti yang pertama kita pada hari ini. Okay, baiklah, Encik. Di sini Encik boleh baca di mana saya sedang mempromosikan kepada semua di mana kempen Jom Minum Air, di mana Encik boleh baca? Okay, minum air kalau tak kasi nak dengar ambil pegang. Baik ke? Okey, minum air untuk kesihatan. Yang pertama, menyingkirkan toksin, mengawal suhu badan, melancarkan sistem pencernaan, menjaga kesihatan kulit, membantu turunkan berat badan serta meningkatkan tenaga. Okey, baiklah, Encik boleh pandang kamera. Okey, apakah perasaan Encik pada hari ini? Boleh agak-agak air? Apa perasaan Encik hari ini? Bila dapat? Boleh jangan halang kamera. Tengah interview ni tau. Okey, di sini juga kita akan berikan flyers di mana pelajar-pelajar boleh melihat kelebihan Jom Minum Air. Okey, jadi adakah apa tadi nama? Alin. Alin. Okey, Alin, boleh tak awak macam bersetuju tak dengan apa yang telah kami terterakan? Oh, setuju betul. Minum air kosong tu memang dapat membantu banyak lah. Dapat kawal suhu badan, singkirkan toksin, melancarkan sistem pencernaan. Oh, melincirkan sendi pun boleh? Boleh. Oh. Kalau dah tua-tua tu, minumlah air kosong banyak-banyak Okay, baiklah, itu saja. Terima kasih. Bye-bye semua. Okay. Assalamualaikum bang. Maaf ganggu. Saya akan buat satu kempen Jom Minum Air. Cuba baca sikit. Minum air untuk kesihatan, menyingkirkan toksin, mengawal suhu badan, melancarkan sistem pencernaan, menjaga kulit, membantu turunkan berat badan dan meningkatkan tenaga. Okey, daripada kempen ni saya akan bagi abang satu botol air kosong. Ni untuk abang. Okey, kita punya kempen adalah untuk memberi warga UPSI seorang satu air. Okey, itu kempen. Terima kasih bang. Okay, sorry ganggu tengah makan. Okay, panas sikit. Good. Okay, terima kasih. Bagi awak semua ni air kosong. Terima kasih. Terima kasih sudah luangkan masa. Alright. Okey, Datuk, terima kasih. Hai korang, hai. So hari ni saya dengan grup saya, kita orang hari ni akan buat satu kempen, iaitu kempen Jom Minum Air. So sekarang kita orang akan agih-agihkan air, iaitu air mineral kecil. So kita nak korang tahu betapa pentingnya konsumsi air putih ni dalam kehidupan harian lah. So saya ambil. Okay. Nah, seorang satu. Okay. Jadi just nak cakap air ni memang agak penting lah untuk kita. Korang pun lagi tengah sukan sekarang kan. So korang memang memerlukan air lah untuk kekal dehidrasi, kekal bertenaga, fresh semua. So saya harap korang dapat minumlah air tu walaupun sikit sebenarnya. Okay, terima kasih. Sama. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot. Hai, sorry ganggu. Kita orang dari UPU 3222, kita orang tengah buat kempen Jom Minum Air untuk galakkan
minum air setiap hari supaya kita lebih bertenaga macam tu. Air ni free je. Jadi saya harap lepas pemberian ni korang dapat lebih aware lah dengan kepentingan minum air ni. Terima kasih. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. So I drew Assalamualaikum dan hai. Jadi sekarang kami berada di tapak pasar berhadapan dengan Masjid Lupsi. Jadi kami akan mengedarkan air mineral sebenarnya kempen Jom Minum Air berhadapan dengan Masjid Desa. Jadi let's go. Hai, selamat petang. Kami bagi air free boleh ambil? Bagi free je. Dia sekolah masa dalam video boleh kan? open up your mind and see like me. So lagi. Open up your mind and damn you're free. I look into your heart and you'll find that Terima the kasih. sky is yours. So please don't, please Senyum tak? don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Dia tak ambil, dia tak ada apa-apa pun. Tak ada bayaran pun. Dia assignment. Korang, sini jap. Lian je. Okay, korang tahu tak kelebihan air mineral? Tak. Okay, air mineral ni dia sebenarnya baik tau untuk kesihatan kita. Dia boleh mengawal suhu badan kita, dia boleh mengawal kekenaan kita. Tapi pun ada botol juga boleh buat, kamu juga kat sini. Jadi korang akan dapat satu percuma air mineral sebenarnya kempen kumpulan kami buat, iaitu kempen Jom Minum Air. Nama dia ada lagi. Alah, ini korang. Jadi saya sediakan ambil air free bang, free jangan risau bang. Okay bang, masih bang. Blessing till the day I die. Tough love with my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Okay. Okay, masih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kempen Jom Minum Air kami pada hari ini, kami menggunakan 3 elemen iaitu poster, giveaway air mineral dan juga pemberian flyers. Baiklah, pertama sekali saya akan menceritakan tentang flyers yang diberi oleh kami kepada warga-warga UPSI. Di dalam poster ini, kami menceritakan tentang kelebihan minum air kosong di mana ia dapat mengawal suhu badan, dapat menyingkirkan toksin, dapat melancarkan sistem pencernaan dan juga melincirkan sendi. Jadi, dengan adanya kami mengedarkan flyer ini dapat memberilah sedikit sebanyak kesedaran kepada warga UPSI. Seterusnya, Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menceritakan tentang poster yang kami tunjuk kepada warga UPSI, iaitu Jom Minum Air. Yang pertama adalah kebaikan minum air menyingkirkan toksin, kedua mengawal suhu badan, ketiga melancarkan sistem pencernaan, keempat menjaga kesihatan kulit, kelima membantu turunkan berat badan dan yang terakhir adalah meningkatkan tenaga.
Okey, ini ada poster kami. Okey. Air adalah sumber kehidupan dan kunci kepada tubuh badan yang sihat. Jadi, marilah kita bersama-sama menjadikan minum air kosong ini sebagai satu amalan hidup. 1 gelas sekarang untuk kesihatan sepanjang hayat. Jom kita minum air. Kita sering mengejar perkara yang lebih besar untuk hidup sehat. Walhal, perubahan yang kecil dari satu tegukan air boleh membantu kita menjadi sehat. Mulakan hari ini, jom minum air. Melalui kempen Jom Minum Air ini, kami telah menjalankan aktiviti pengagihan minum air minuman kepada orang ramai sebagai salah satu usaha untuk menyampaikan mesej kempen secara langsung. Aktiviti ini memberi peluang kepada kami untuk berinteraksi dengan orang ramai sambil mempromosikan amalan minum air yang mencukupi dalam kehidupan sehari. Terima kasih. Jadi guys, kempen yang kami jalankan ini bukanlah sekadar untuk menggalakkan warga UPSI minum lebih banyak air. Malah kami ingin mereka mengubah tabiat mereka menjadi tabiat lebih baik untuk mereka mengamalkan untuk sepanjang hayat. Dan juga dengan memilih air berbanding air masak ataupun air bergas, ini adalah salah satu pelaburan kesihatan untuk pada masa hadapan mereka juga. Jadi guys, pilihlah air masak untuk kesihatan yang lebih bagus. Bye.